Okey, sekarang kita sambung dengan 3 contoh vektor arah yang berlainan kesemuanya. Mula, lukis arah jam. Kemudian setiap ni tentukan vektor dia, AB, vektor BC, vektor CD dan vektor DA. Semuanya arah jam. Jangan lupa sama dengan arah jam, tulis sebelah sini AB, BC, CD dan DA. So kalau semua dah arah jam, sini kita nak tulis apa? Sini kita letak kosong. Tulis balik AB, BC, tambah CD dan tambah DA, semuanya sama dengan kosong. Okey, contoh seterusnya, lukis arah jam. Tentukan setiap vektor AB, BC, CD. Okey, jangan lupa tengok dia punya arah vektor. Itu adalah AD. Sama dengan tulis arah jam AB, BC, CD dan arah lawan jam kita tulis di sebelah sini. Okey, kita tulis balik. Nak tulis balik pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Sebab semuanya sama. Persamaan dia adalah sama. Okey, seterusnya. Yang terakhir, lukis arah jam. Ini AB. Tengok dia punya anak panah. CB. Ini adalah DC. Kemudian ni adalah DA. Start dengan tulis sama dengan. Okey, cari arah jam. AB adalah arah jam. CB adalah arah lawan jam. DC pun arah lawan jam. Last sekali ada DA. Okey, itu saja.